Weh bang sekarang ada workshop baru sekarang. Oi, semua hijau Alhamdulillah, tapi kita bukan pro. Okay bang, kenapa kena pakai alat ni? Ini bukan untuk minyak, dia minyak je ke? Yang ni dia universal. So function yang ni untuk kita sedut minyak bread lama, baru kita boleh masuk minyak bread baru nanti. Bila dia dah merah ni, dah sampai masa lah untuk flushing. So merah tu apa? So merah ni tandanya ada air dalam sistem bread ni. Dia punya bread fruit ni dah lembab dengan air. Oh, so dia keluar sini ni. Yes. Oh, ni dia. Oh, ni. So, breadfruit dia memang sikit macam ni ni. Ya. So sekarang kita top up dulu minyak baru, kemudian kita akan sedut daripada belakang. So, kalau nak sedut pun ada teknik dia lah. Ya. Dia tak boleh sedut daripada depan. Nanti panjang cerita dia. Sekarang ni kita nak flush breadfruit. Kita sedut dulu minyak ni, hilangkan dulu kotor-kotornya dalam, masuk minyak baru, lepas tu baru kita bidik. Barulah minyak tu keluar cantik. Kalau korang tengok ni, tu minyak dia dah gelap tau. Dia kena soft up depan keluar sini sampai dia dah jernih. Tapi slowly dah putih dah ni, dah cerah sikit. Tak perlu sampai putih pun sebab minyak bread tu memang datang kali kuning. Cuma cerah tak cerah je lah. Yeah. So, kenapa kita kena buat kiri belakang dulu? Sebab kiri ni line yang paling jauh sekali daripada bread farm. So kita buat yang paling jauh dulu, baru kita pergi yang paling dekat. Sementara kat belakang tengah flashing, kita ada orang depan yang akan top up brake dekat reservoir. Supaya nanti brake ni tak habis lah. So, sekarang kita buat belah kanan belakang pula ni. So sekarang kiri dah settle, kita buat kanan pula. So, lepas ni depan kiri ke depan kanan? Lepas ni depan kiri. Rasalah sekali depan kanan lah. Betul. Flashing ni, brake kena calibrate lah guna komputer nanti. Tak perlu. Dia mechanical je. Cuma manual je lah. Yeah. Cuma ni kita auto kan yang mechanical tadi. Inilah dia. Yeah. Untuk elakkan daripada ABS farm problem.